So, kat tangan saya sekarang ni ada satu item daripada Kate Spade. Ini adalah Kate Spade 454 Suede Plush. Ini adalah tote bag. Ia datang dengan warna hot fudge. Okay, kalau tengok dalam dekat, dia menggunakan material jenis suede leather, guys. Sangat-sangat unik lah. Okay, ada pinmont logo Kate Spade dekat bahagian atas ni. Dan actually dia adalah mix leather. Okay, sebab apa? Sebab dekat depan ni dia suede, tapi dekat belakang ni dia adalah pebble leather, guys. Nampak? Termasuk dengan lidah bag ni dan juga termasuk dengan tapak bag ni dia adalah pebble leather. Okay. Dekat bahagian dalam ni dia menggunakan material jenis fabric lining ataupun kain lah. Okay. Dan ada dua poket. Satu poket jenis open, satu lagi poket jenis zipper. And also item ni 100% direct daripada USA outlet. Sekiranya anda beli dengan kami, anda akan dapat 30 hari warranty under fresh review, jadi boleh dapatkan sekarang. Terima kasih.